Welcome to my YouTube channel. Okay, untuk video kali ni saya nak share pengalaman saya untuk pertama kalinya temankan adik saya pergi interview dekat Singapore. Kalau ikutkan awal-awal macam last minute tau, last minute dengan macam-macam benda jadi. Kalau ikutkan, saya dah bookkan bas untuk dia, bas Sanwa, pukul 2.30 pagi daripada Segamat, dari Segamat ke JB. Tahu tak apa jadi, dia tunggu sejam tapi bas tu tak ada. Tak ada bas, tak ada driver, tak ada kaunter, tak ada orang lain pun tunggu. Dan tak tahulah, mula dia kata ada je nampak orang kat situ, macam mungkin passenger lah. Sekali tak ada. So dah 1 jam tunggu. Masa tu saya dekat tempat kerja, saya kat Singapore lagi sebab saya night shift. Dia dekat Segamat. And then tanya dia, macam mana ni? Macam mana? Cepatlah sebab gerak sekarang, drive sekarang. So last minute dia dan mak dengan Bunga drive ke JB. Okay, untuk interview. Interviewnya 11.30 pagi. Ya Allah, baru nak gerak 3.30 ke 3.45 daripada Segamat untuk interview. Memang kelang kabut lah dengan saya tak rest lagi apa semua. Dan harapnya korang enjoy video ni. Okay, layan. Okay, so pagi-pagi sampai JB dalam 5.30. Saya terus bookkan hotel untuk dia orang dekat hotel Sri Malaysia JB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barang kita orang sangkut. Akhirnya anak bongsu belanja. Masa muka kakak dia macam bangga dengan adik dia. Yang ni akhirnya adik yang belanja lah. Adik yang belanja lah. So kita tengok hasilnya. Hasil dia tengok apa Hasil belanja. And sama. And ada lagi. Belanja itu je. Tapi bukan belanja apa pun.
Okey lah tu, banyak lah tu. Jom. Come. Nada. Lepas rehat tu terus kelang kabut, pergi kerja lagi, masuk lagi Singapura buat kali kedua pada hari yang sama untuk pergi kerja pula. Kalau tengok timing tu dah lambat dah, ada 4:55 petang. Saya shift pukul 5. Cuma supervisor dah aware, saya cuma bagi tahu saya cubalah untuk masuk awal dan tengoklah sampai pukul berapa ya. Dan akhirnya dah sampai dekat Changi Airport. Sekarang dah 5:21. Aduh, betul-betul dah lambat. Kepala ting-tong sebab ngantuk lagi. Mata pun macam pedih-pedih. Aduh, subhanallah. Tapi akhirnya lega sebab dah selesai dah urusan temankan adik pergi interview hari ni dekat Singapura. Okey, dan semoga korang enjoy dengan vlog kali ni. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ni supaya itulah tanda korang support kepada konten saya. Okey, terima kasih. Thank you for watching.